Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak review. Aku pasang throttle auto cruise lah ataupun throttle lock. Okey, yang ni nampak. Ini bila kita pulas dia akan kembali lah. Okey, bila kita nak berguna auto cruise, kita pulas dan kita lock dia. Okey, dia akan stay lah. Macam tu. Berapa kelajuan yang kita nak. Kita nak cancel, kita tekan ni. Dia akan kembali lah. Ataupun kalau korang ada emergency, kalau korang tekan ni, korang boleh je tolak dia manual. Macam tu. Ok, nampak. Dia free lah. Dia free, lock, dan kita boleh lepaskan, settle. Tapi penggunaan dia jangan korang guna dekat jalan yang sesak ataupun jalan kampung. Tak payah gunalah. Yang ni hanya digunakan dekat highway sekiranya jalan tu lengang lah, supaya tangan kita tak lenguh, bila kita ride jauh. Ingat guna hanya masa dekat highway, jalan yang tak sesak, boleh kita guna auto cruise. Samalah macam kereta kan. Kalau guna auto cruise pun masa jalan yang tak sesak ataupun lengang baru kita guna auto cruise. Okey. Kalau korang nak buat pembelian, korang boleh ni lah, tengok dekat link yang aku sertakan. By the way, yang ni untuk Zontas 38G aku pasang yang jenis bottom kit jenis bottom kit. Lepas tu area sini ada nak kena grind sikit lah. Ni dia punya timbul ni korang kena asah sikit. Dia punya rivet ni kena asah sikit supaya dia tak sangkut lah dengan ni. Okey, tu je modifikasi yang kena buat. Lain semua okey. Kita test sekali lagi. Okey, lock. Okey, cancel. Okey, kembali ke asal. Okey, right.